Okay guys, sekarang kita bersiaran langsung di showroom. Okay, so kita hari ni apa yang kita akan buat? Kita akan hantarkan lagi kepada 3 dealer yang akan restock barang dengan Motocolors. Sebelum tu guys, follow kita punya account, komen anda di mana dan share kepada kawan-kawan guys, supaya peminat-peminat motor yang nak spray motor dia pilih Motocolors guys. Okay, jom follow kita guys. Ini adalah salah satu dealer punya barang yang dia restock. Nampak tak guys? Motocolors. Barang-barang ni guys, dealer kita ni dah beritahu urgent ni. Kalau tak ada barang ni susah nak buat order. Customer masuk, customer order. Jadi guys, kepada anda yang mana masih lagi belum jadi kita punya dealer dan peminat-peminat Motocolors ni, nak cari kedai susah. Dekat kawasan anda tu tak ada lagi kita punya dealer. Cepat guys, paksa kedai di kawasan anda, grab peluang untuk jadi dealer Motocolors guys. Jom kita tengok cara kita masukkan barang ke dalam transport. Yeah. Motor kusam, kita bagi nyawa balik. Yeah. Dulu pudar, sekarang lain. Warna naik, terus shine. Tak payah modal tinggi, spray jeda jadi macam VIP. Kabar lama jangan buang, sentuh sedikit terus garang. Dari biasa jadi rere, atas jalan semua orang stere. Motocolors kasih kilat, oh spray sekali terus nampak. Okey, kat mana kita nak hantar banyak-banyak kotak ni guys? Ini adalah restock daripada kedai Rusing Hardware di balik pulau, TMI Hardware di Kubang Semang dan juga Kimo Hardware di Jawi. Okey, anda boleh tengok berkotak-kotak daripada restock, mana kata bisnes jalan cantik. So kepada pengusaha-pengusaha hardware, anda boleh contact Motocolors sekarang dan masukkan Motocolors di dalam list katalog anda. Tunggu apa lagi guys? Ciao.